Dia boleh tahan 10 hingga ke 40 jam. Guys, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi. Okay, kalau sebelum ni aku pernah share berkenaan dengan Flextail punya ubat nyamuk repellent yang kena pakai external punya power source, power bank ke apa-apa. Okay, ini adalah 2-in-1 portable mosquito repellent with lighting. Dia ada lampu juga. Jadi dia ada juga internal battery dalam ni, rechargeable battery. So dia ada beberapa color. Dia ada hook dekat atas ni. Okay, tempat charge dia kat sini. Dia menggunakan Type C. Okay, untuk on dia, okay, ini adalah dia punya aksesori yang dijual berasingan. Okay, untuk on dia, kita hanya tekan ni. Okay, ini adalah untuk lampu. Boleh tengok dekat sini, dia ada indikator bateri lah. So, kalau kat sini nampak 2 bar, maksudnya dia tinggal lagi 2 bar lah. Okay, boleh adjust. Bila kita tekan, dia semakin cerah lah. Dia ada juga bawah ni ada mount. So kalau kita nak letak dekat tripod ke apa-apalah, kita boleh screw, kita boleh letak dia. Dan boleh jadikan lantern kalau kita nak hook dia. Okay, nak gantung dalam kemah ke kat mana-mana lah, kita buat aktiviti outdoor ke apa kan. Bawa pergi hiking boleh. Lepas tu boleh adjust, tekan lagi, so dia semakin cerah, semakin cerah. Okay, dia ada 4 mode. Ini adalah switch untuk kita on repellent ni. So dia pakai ubat nyamuk jenis ni, Flextail juga. Okay, dia punya ubat nyamuk ni tebal Okay, dia kena pakai 2 Dekat dalam ni ada heat besi yang akan panaskan ubat nyamuk ni. So kalau boleh tengok kat sini, okay, ni masuk 1 dan masuk 2 lah. Ada lagi 1. So dia boleh tahan untuk ubat nyamuk ni, dia boleh tahan sampai 10 jam kalau kita letak dua-dua. So untuk kata boleh kata 1 malam lah. Tengok berapa jam kita on. So lebih kurang 1 malam kalau kita pakai 2. So dia punya ubat nyamuk ni didatangkan paket macam ni. Ada 10 pieces dalam ni. Okay, yang ni ada 2. So untuk 10 jam. Jenama Flextail. Okay, yang ni adalah berasingan. Jadi dia punya bau tu akan keluar kiri kanan ni lah. Untuk on kan repellent ni, kita hanya 2 klik. So yang ini menandakan kita on dia. Tekan lagi sekali waktu merah ni, dia akan panaskan plate besi dekat dalam ni. Dan dia akan mengeluarkan bau daripada ubat nyamuk ni lah, yang akan orang kata menghalau serangga ataupun nyamuk yang ada berdekatan. So dia hanya ambil masa lebih kurang dalam 50 saat je untuk panaskan heat besi dekat dalam ni. Benda ni tak terlalu berat, dia ringan je, standard size kata lampu-lampu yang kecil-kecil ni. Kapasiti bateri dia adalah 4800 mAh. Dia boleh tahan 10 hingga ke 40 jam. Bergantung pada brightness lampu dia ni. Dia boleh pergi antara 50 hingga ke 400 lumen. So dia bergantung lah. Kalau kita guna lampu cerah, so kadar bateri dia akan cepat lah. Okay, berat dia hanya 148 gram. Okay, nice kan. Dia ada beberapa color. Nampak boleh tengok lah link dekat bawah. So nampak style lah. Okay guys, bye bye.